Okey geng, Assalamualaikum dan selamat pagi geng. Selamat datang ke YouTube channel Wih Haru-Haru Fishing. Siapa yang baru sampai dekat YouTube channel aku, siapa yang baru singgah dekat YouTube channel aku, dan siapa yang baru jumpa geng YouTube channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan butang subscribe. Okay geng, tu ni juga spot tepi jalan je, tapi itulah ada parit-parit macam banjir ni kan. Okay, kita try kat sini geng. Semoga ada hasil, semoga bercakap. Stay tune, tengok video ni sampai habis geng. Jom kita terus mancing. Bye. Alright, kita turun dulu. Okay geng, so kita try kat sini geng. Semoga ada hasil geng kat sini. Hari ni macam biasa, kita pakai Trevorroot aku, Okuma Nemesis. Aku packkan dengan Kasking Spartacus 2 reel padu. Alright. Okay geng, so umpan pagi ni kita pakai soft rock quiz geng, warna hitam lah. Pakai warna hitam hari ni, agak tak mau nanti. Macam biasa kita tukar-tukar geng, color-color lain. SP pun aku ada bawa. Dekat tepi ni je, tepi jalan je ni. Harap-harap ada lah geng ikan kat sini kan. Alright, Alhamdulillah. Kita try. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gila guys, first cast guys. Alhamdulillah. First cast. Baling-baling jatuh terus, melekat terus. Ha, ni dia. Tak tunggu lama ya. Tak sampai seminit. First cast geng. Umpan pun baru je masuk kena air, terus meletup terus je makan So, terus je geng. Kita bagi dia besar. Saya tangkap balik. Alhamdulillah geng. Dapat yang besar sikit ni, aku nak tapau. Itu dia. Alhamdulillah. Letup geng, dia makan. Tup katanya. Alhamdulillah. So kita ambil, kita tapau geng. Mencakup. Itu dia. Soft rock quiz warna hitam. Gila. Makan mesti kena lah geng. Kau makan mesti lekat lah, InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Saiz padu. Alhamdulillah. Meletup geng. Tu dia. Alhamdulillah, bulat badannya rezeki untuk hari ini. Set yang ketiga, kena saiz padu pula. Alhamdulillah. So kita ambil geng. Kan kita memang cari saiz macam ni. Inilah saiz target kita. Soft rock warna hitam, kena cakup geng.
tapau. Bye bye bye. Oh. Cakap geng. Alhamdulillah. Meletup lagi seekor. Tu dia. Ni dia geng. Saya elok juga, so kita ambil, kita tapau. Kan. Kan. Nampak dia kat depan tu geng. Tengah timbul. Jeruk saja. Siap. Cukup. Bye bye bye. Oh, mak ai besarnya, tak ada nak sentap guys. Dia makan, dia bawa lari terus. Alright geng, kita tukar kali hijau. Hop. Aduh, angkutkan dia ni. Okay geng, so alhamdulillah geng, tabaklah mancing untuk hari ni. Banyak juga size kan, 4 ke 5 ekor macam tu. Tu aku dapat juga tapau yang besar-besar sikit, aku tapau 3 ekor. Alhamdulillah geng, rezeki. Tengok geng, ni dia spot. Cantik kan. Spot sebelah sana sungai. Bila sungai dalam, dia masuk kat sini. Memang padu-padu geng spot ni. Itulah geng, ada masa nanti, ada rezeki nanti kita mancing geng. Okay geng, terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa kan next video. Jom kita balik.